Okey, video sebelum ni saya tunjuk formula 5 elemen: produk, harga, customer, kuantiti, nada. Hari ni challenge. Saya nak korang buat satu benda. Buka ChatGPT, cari prompt terakhir anda yang paling lewat tu, prompt yang bagi hasil biasa-biasa tu. Sekarang tambah 5 elemen: produk, harga, customer, kuantiti, nada. Lepas tu hantar balik, sama macam tu. Hasil dia lain kan? Bukan sebab AI tiba-tiba power, sebab dia sekarang tahu apa yang dia perlu jual kepada siapa, dalam nada apa. Konteks tu yang selama ni anda simpan dalam kepala, sekarang AI pun tahu. Kalau rasa video ni berguna, save dulu. Lepas tu pergi caknai.com, scan SEO tool saya tunjuk mana bisnes korang boleh jimat masa dengan AI. Bookmark, guna minggu-minggu ni.